Bila lori call aku ataupun motor sampai call aku akan cakap kat bapak aku, jom lah keluar, ada orang nak jumpa ke apa macam tu. Sebab dia ada GPS semua. Masih, oi gila memang bapak aku mesti dia berlompat-lompatnya. Kalau hari ni adalah hari kebahagiaan untuk bapak aku, hari ni adalah hari kesedihan untuk aku sebab Hai, assalamualaikum guys, welcome back to our vlogs. Woi, pada 3 Julai 2026 ni guys, pada hari Jumaat ni guys. Yes, kalau korang tengok pada hook, aku nak belikan motor untuk bapak aku, iaitu Honda ADV 160. Kita lajukan video sikit. Alright, kenapa aku nak belikan motor ni untuk bapak aku? Dia ada cerita di sebalik dia. Bukan saja nak beli buat konten, no. Dia ada cerita dia. Panjang cerita dia. Okey, cerita dia macam ni. Aku, kalau korang pernah perasan, aku pernah ada motor Royal Alloy 250 tu. So motor tu aku dah jarang guna, and then aku rasa macam why not kalau aku letak motor tu dekat rumah family aku. So sekarang ni aku tak tahu bapak aku dia angin dia tiba berubah, dia nak ride motor dengan member dia lah. Lepas tu dia macam bagi cadangan, boleh tak kalau dia trade in motor aku and then beli Honda ADV. Aku pun macam alamak, sayang gila motor tu nak trade in kan. Tapi aku takkan mensia-siakan keinginan bapa aku. jadi aku rasa macam aku bincang dengan mak aku macam why not belikan sebiji motor tu untuk bapak aku. Mak aku cakap serius lah, boleh ke beli sebiji, tak apa, nanti hujung tahun nanti bapak aku nak beli. Hujung tahun lambat bapa. Sebab utama kenapa aku nak beli untuk bapak aku, sebab macam bapak-bapak ni kita tak tahu apa yang diorang nak selama ni kan. Sampai lah tiba bapak aku hari-hari tau share kat saya WhatsApp. WhatsApp pula share dekat group family, dia update Honda ADV. Lepas tu dia bagi tahu member dia beli motor. Aku bincang dengan mak aku, ini this time kena jadi mak. Sebab kalau ingat balik dulu awal-awal buat video dulu, bapak aku yang belikan kamera untuk aku. Dan this time macam bukanlah sepanjang bapak aku bagi kamera tu aku tak pernah bagi hadiah, pernah. Tapi dia macam bagi hadiah dia yang betul-betul macam tak puas, kita just bagi jam. Jadi it's time to shine. Kita belikan motor Honda ADV 160 untuk my father. Let's go. You rasa kan ayah punya reaction macam mana? What? Bapak ni dia nonchalant sikit. Macam depan-depan dia macam okey je. Terima kasih ya. Dia belakang-belakang dia macam aduh, aku beli motor. Kalau you kan tu orang beli you barang impian ni, ada impian you, macam mana reaction you? Kau tak ingat ke? Tapi Nangis dalam mall tu. time aku bagi dia DJI tu aku tak record lah. Kau mainkan lah, aku datang mall, aku dengan pakai seluar pendek, pakai selipar, baju selekeh. You nak DJI ni, I bayar. Macam tu. Lepas tu Itu kan? oh, kad dia tak lepas. Dia macam kebetulan kad dia tak lepas. Lepas tu aku macam bayarkan. Lepas tu aku cakap kat dia, tak apa, you ambil je lah, I belanja. Macam tu. Dia nangis kat mall tu. Macam tu. Tak ada apa-apa. A few moments later. Okay. Dan action. Okay. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Honda City Alam. Kita nak tengok ada ADV ke tak. Aku pun tak call mak aku lagi sebab aku nak call juga mak aku. Sebab nak tahu juga bapak aku ni minat colour apa, tak apa dekat motor tu ataupun special edition ke. Tapi contohlah bapak aku minat colour putih, tapi kalau putih tu standard, aku akan pilih yang special edition. So kita masuk tengok ada Honda ADV. Let's go. Itu abang nak warna apa? Warna hitam putih. Yang rasa baik ambil yang baru ni. Yang baru punya ni dia ada GPS semua. Alright, so sekarang ni aku dah survey dah apa semua. Aku nak call mak aku sebab aku lebih berkenan dengan apa yang tadi tu nama dia? Roxanne. Rockstar kot tak? Sebab aku nampak bila dah lengkap set tu, accessories dia pun akak tu cakap tambah dalam 400 lah, 400 lebih, 500 lebih lah. Sebab dia ada GPS semua. Masih, oi gila memang bapak aku mesti dia berlompat-lompatnya. Memang style habis lah. So guys, kau bayangkan kalau aku bawa motor ni untuk personal aku tak minat lah. Tu aku minat tu belakang ni. Sini ada lupa ni. Ini 160 ni tak ada lanjungan. Tapi kalau 750 tu aku tak tahu pada suit macam mana. So guys, selesai
Total damage pada hari ini adalah tak termasuk dengan penghantaran lah. So nanti bila dah campur penghantaran apa semua, maybe kita kira lah kot, aku tak tahulah kan. Apa aku rasa nak hantar pakai lori, satu betul-betul dapat dekat bapak aku, kosong mileage, pun tak payah fikir nak bawa macam mana apa semua kan. So biar lori je yang hantar, and then aku tak dapat tarikh lagi bila boleh hantar motor tu. So video ni akan bersambung lah, bukan bersambung next video, kejap lagi mana hari yang lain, sebab dia pun nak pasang aksesori apa semua, and then dia nak confirm tarikh. Lepas tu kita akan hantar dekat my father lah. So kita tunggu lah reaction bapak aku macam mana nanti. Jom kita jumpa pada hari yang lain. So guys, hari yang kita tunggu pun telah pun tiba. So hari ni macam hari tu aku order motor 3 hari bulan 7, dan hari ni 7 hari bulan 7. Plan dia macam ni, aku akan pergi dulu rumah family aku, caca borak macam dah lama tak balik, lepak makan apa semua. Bila lori call aku ataupun motor dah sampai call aku akan cakap kat bapak aku, jom lah keluar, ada orang nak jumpa ke apa. Macam tu lah, lebih kurang macam tu lah plan dia. Tapi yang penting aku kena sampai dulu sebelum motor sampai dekat rumah family aku. So sekarang ni baru pukul apa ni? Jam aku ni buat smart je jam ni. Tak ada ni pun. Jam setengah 10. Jam sekarang pukul 11.08 minutes. Alright, 11.08 minit. By the way guys, cantik tak set up rumah baru? Bukan rumah baru, set up baru aku. Nampak penuh sikit rumah aku. Nanti aku buat house tour lah. So, jom kita gerak ke pucung rumah family gua. Let's go. Okay, sekarang ni kita dah sampai betul-betul di hadapan rumah family aku. Van pun dah on the way. Aku rasa around pukul 1 kat dah sampai. Sekarang ni kita masuk, kita buat macam hey lama tak jumpa. Macam tu je, macam tak ada apa-apa yang berlaku. By the way, kalau hari ni adalah hari kebahagiaan untuk bapak aku, hari ni adalah hari kesedihan untuk aku sebab Cristiano Ronaldo sudah tersingkir daripada World Cup. Spain have won the World Cup. Okay, kita fokus dengan misi kita. Jom kita masuk dalam. Jom, let's go. 2 hours later. Dia memang aku tak ada plan. Dia macam benda lah janji surprise kan gitu. Sekarang ni nak buat turun motor jap. Okay abah, sekarang ni Yah dah sorok barang tu, abah kena cari. Kalau abah boleh cari super, Yah bagi hadiah. Jom. Abah panggil. Dulu. Slow. Itu. Ada longkang lompat sikit. Tak ada. Oh, mana ada. Jalan. Jalan lagi. Oh, ni bawa sampai pergi taman ni. Okey, sekarang ni abah buka penutup. Mau buka? Buka. Oh. Wow. Ya betul. Betul lah ni. Ni yang buat semua ni. Dia ada apa ni? Guard dia, spotlight yang buat dulu. Ni dia punya ni sekali. Nah, abah nak beli dah hari-hari duk update lagi group. Mau tahu abah ni. Ni apa? Dia cakap ya orang sini tu. Ada juga. Baru klik dia ambil yang 3 nanti. Betul tak? Betul. Dulu tak ada siapa yakin dengan apa yang aku buat, apa yang aku minat. Kecuali parents aku. Apa ni? Selama ni ke abah pernah beli kat Iyah kamera dulu. Iyah buat video mula dulu. Iyah tak pernah beli apa abah. Beli foto lah. Saya. Wah. Jom bawa. Yang lama dah plan gambar sebenarnya.
Tahun 2016, 2017, 2018. Kalau kau angkat kamera kau dan record buat video berlakon apa semua, orang akan cakap apa? Orang akan cakap kau ni gila, kuat berangan, buang masa. Dulu tak ada siapa yakin dengan apa yang aku buat, apa yang aku minat. Kecuali parents aku. Ayah aku dia tak pernah bagi cakap dia support ke apa semua. Tapi satu hari tu, jomlah kita pergi survey-survey tengok harga kamera. And then ayah aku pun bawa pergi kedai kamera dekat UiM Mall. Dan ayah aku pandang aku dan dia cakap, nak ke? And then ayah aku beli kamera tu. Dan kamera tu masih aku simpan sampai sekarang. So sebenarnya bapak aku ni walaupun dia tak ada bagi tahu, "Wish, video ni best lah, buat lagi video ni." Walaupun dia tak ada cakap macam tu, tapi sebenarnya bila dia belikan kamera ni, ini adalah salah satu, ini adalah support terbesar. Jadi sejak daripada itu aku tanamkan dalam hati aku nak bagi something, aku nak balas budi ayah aku balik. So yeah, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Habis untuk mak tak ada ke? Untuk mak, kalau aku tunjuk video ni jadi movie. So guys, itu saja video daripada aku. Nama aku Ashraf Zami. Woi! But tak now. Tak masuk rumah dah.